Ramai orang suka makan jajan macam ni kan. Mami kata tak sihat. Saya nak beritahu anda kenapa Mami tak sihat. Yang pertama, kalau anda nampak, dia ada tepung gandum. Siapa yang makan tepung gandum ni biasanya tak sihat sebab dia gluten. Dia pakai minyak kelapa sawit. Kelapa sawit ni biasanya kita akan buat minyak masak. Kita tak makan minyak kelapa sawit ni. Butilated hydrotoluene. Tu tak bagus juga tu. Jalan tar tu kan dia pakai minyak ni sebenarnya. Dia punya rempah dia ada gula. Gula tak bagus untuk badan kita. Sebenarnya saya suka makan ni. Sebenarnya antara makanan segera yang anak saya suka makan juga. Seminggu 1 ke 2 kali saya bagi dia makan. Sebenarnya makan ni tak bagus kita makan kalau kita makan hampir setiap hari. Tapi kadang-kadang tak ada masalah. Kenapa berlakunya binge eating ataupun craving yang terlampau ni? Sebab kita cut makanan ni terus. Kita tak makan langsung. Cuba fikir logik. Kalau anda makan makanan setiap hari, muak tau. Bila memang sedap kan, garam dia semua. Bila makan selalu rasa muak, tak mampu nak makan selalu. So makan je tak ada masalah, tapi janganlah makan banyak sangat. Makanan bukan musuh kita. Sikap kita, perangai kita adalah musuh kita sendiri. Jangan salahkan makanan kalau kita gemuk. Salahkan diri sendiri sebab tak mampu mengawalnya. So kawal dia perlahan-lahan. So tak salah nak makan, tapi jangan banyak sangat. Jaga kuantiti. Dan jangan lupa, ada masa cuba bersenam sikit, kuatkan badan anda. Berhenti fikir makanan yang punca kita gemuk, tapi mula menjaga makanan secara sihat dengan makan berpada-pada saja.